put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on the trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Right, Gerardo. Nampak 47 dah lambat. Lepak ni pasal hari ni aku kerja shift malam. Tomorrow I have a big day. So mungkin aku tak tidur untuk mungkin lebih 24 jam ke. Banyak lagi urusan nak kena settle. Alright, okay, aku sakit lagi ni. Aku lepas accident sebenarnya Bulan lepas 2 bulan lepas lah. Accident mungkin dugaan lah, orang cakap dugaan darah manis. Tak tahu aku mana nak cakap dugaan darah manis. Tapi memang kalau dah kena, dah kena juga kan. InsyaAllah. Boleh kerja. Sekarang pukul 8.05 pagi. Tak tidur, mata bengkak. Busy pun malam tadi, mengamuk dan lah aku busy nak ke Melaka ni. Time tu lah banyak kerja pula malam tadi tiba. Kita sambung perjalanan, gerak ke Melaka, uruskan apa yang betul. Let's go. Berada di Arenar Macap. Mandi kejap. Tak boleh rumah kan. So mandi kat Arenar lah. Jadi driver lagi dah. Cik kopi ke. Lalu kita tengok apa dia. Pak mandi. Okay, let's go. Sudah sampai kat partner. Aku nak tidur. It's time to change driver. Sedapnya driver. Driver. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan dah? Ayo. 21. Hari ni? 14. Oh. Asyik kan? Habis kau dah stay kat Melaka ni? Belum. Apa stay Melaka? Yelah mana tahu dah seminggu. Oh. Dia buat video. Gerak. Dia akan ikut Pergilah try. Banyak. Dah ada perut? Dah ada perut? Sila. Sebulan dulu. Dia dah cakap hari tu MC sebulan memang berperut. Muhammad Firdaus bin Muhammad Tahir. Aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Nur Afifi Amini binti Nurul Zaini dengan mas kawinnya RM100 tunai. Terima nikah Nur Afifi Amini binti Nurul Zaini dengan mas kawinnya RM100 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Telah pun selesai bersaksikan kisah yang berada di Pakai apa?
Dia hantar Masuk mana? Facebook kan? ha? Bukan video comel tau. Personal punya. Buat kenangan ni. Terima kasih Terima kasih. Ni bukan pengantin ni, pengantin lawa ni. Ya bang? Selamat datang. Buat dia story nanti. Selamat pengantin baru. Silau. Nanti baru pada jauh. Assalamualaikum. Hai. Ni phone harus. Dan apa nak beli mahal betul tak? Cuma dah mahal ni. Hadirin sekalian, kita bakal menyaksikan perparangan masuk pasangan kedua mempelai kita yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Jadi dengan sukacitanya saya ingin mengingatkan peringatan mesra untuk hadirin semua yang berada di dalam dewan untuk memberi laluan red carpet kita bagi memudahkan pengantin kita berharap masuk dan memudahkan juga pihak kameraman menjalankan tugas mereka untuk memotretkan anak-anak hidang buat raja sehari kita. Panas kening siapkan tahu, bujang itik di Pulau Pandan, berjalan seiring bersentuh bagai, samalah cantik, samalah padan. Đâu? Vô bạn. Hehehe. Kita selitkan juga momen terindah buat kedua mempelai kita dengan menjemput bridesmaid dan juga groomsmen yang ingin memberi ucapan istimewa ataupun kata-kata terindah buat kedua mempelai yang diraihkan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan rumah, keluarga kedua mempelai serta para tetamu yang diraih. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama menyaksikan penyatuan dua hati dalam satu ikatan yang suci dan diberkati. Kami mewakili sahabat dan kenalan ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan selamat pengantin baru buat Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh dan juga Nur Afifi Amini bin Zaini. Dengan penuh rasa syukur, kita kami menyampaikan serangkap pantun kepada ibu kepada dan kasih dan harapan dari kami semua. Pergi ke taman memetik melati putih baru baunya. Dua hati kini disatukan kembali maka kekecilan hingga kecintaan. Seperti bangsa yang terungkap, begitulah perjalanan kecintaan Fifi dan Firdaus, dua kisah yang diberikan dengan penuh hikmah. Tuan Fifi, terima kasih kerana menjadi penuh setia menceriakan hari-harinya dengan kehadiran yang ikhlas, perhatian tulus dan sokongan tidak pernah berkurang. Dalam setiap masa pembelajaran dan keadaan kehidupan,
untuk buat Daus seorang yang sentiasa dengan kita membantu, tidak longkek berkongsi cerita dan kata semangat, serta berusaha menyatukan kami sebagai sebuah keluarga. Maka hari ini dengan penuh amanat dan kepercayaan, kami ingin menitipkan pesanan ini untuk Daus. Jagalah Fifi sebaik-baiknya, hargai kesetiaan yang diberikan, dan peliharalah hati yang ikhlas mencintai dengan penuh tanggungjawab. Okey, semoga perkahwinan ini dilimpahi sakinah, mawaddah dan rahmah, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, serta kekal bersama hingga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati ahli keluarga kedua-dua mempelai serta hadirin yang berkasih sekalian. Terlebih dahulu saya mewakili rakan-rakan mengucapkan sedikit tahniah kepada pasangan pengantin atas ikatan perkahwinan yang telah disempurnakan pada hari yang pernah bermain ini. Sebagai sahabat yang menjadi pengantin, kami berpeluang untuk menyaksikan perjalanan hidup dan kisah mereka berdua. Perjalanan yang bukan sentiasa mudah, namun dipenuhi dengan kesabaran, pengorbanan dan doa yang tidak pernah terhenti. 9 tahun bukanlah tempoh yang singkat. Ia membentuk kepercayaan, keikhlasan dan ketuluhan hati dalam mempertahankan sebuah hubungan. Hari ini, segala penantian dan usaha itu akhirnya dibalas dengan kebahagiaan yang nyata di hadapan kita semua. Saya sebagai sahabat rasa sangat terharu dan berbangga melihat kedua-dua mempelai melangkah ke alam perkahwinan, membina sebuah kehidupan baru berlandaskan cinta, tanggungjawab dan saling memahami. Akhir kata, terima kasih kerana mengizinkan kami menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup ini. Semoga ikatan suci ini terus dipelihara dan sentiasa menjadi sumber kekuatan dalam menempuh hari-hari yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya sambungnya tidak panjang. Ringkas sahaja. Saya Kak Fifi dan Abang Daus. Saya wakil rakan sekerja. Okey, so pada hari yang penuh bermakna ini, pada hari yang penuh bermakna ini, kami bersyukur dapat menyaksikan detik indah penyatuan cinta awak berdua. Sebagai bridesmaid dan sahabat, melihat awak melangkah ke alam perkahwinan dengan senyuman bahagia adalah satu kebanggaan. Semoga ikatan suci ini sentiasa dipenuhi kasih sayang, sabar dan saling memahami serta kekal hingga ke syurga. Selamat pengantin baru, Kak Fifi dan Abang Daus. Terima kasih. Pengantin baru. Ucapan kepada Daus dengan pasangan, kami mengucapkan tahniah dan syabaslah setelah beberapa tahun kami kenal kan, dan kami ingin mengucapkan semoga bahagia hingga ke jannah. Amin kan. Pengantin baru. Koneks Daus, semoga panjang umur, murah rezeki sampai ke jannah. InsyaAllah. Kepada si Daus, semoga perkahwinan ini kekal hingga ke jannah. Mana yang nak sampai ni? Encik Zaini kita mana? Kepada Fifi dan ke Daus, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Kamu bila lagi? Ambil kampung kita orang. Alamak, berapa saya? Ada ucapan?
datang ke rumah. Selamat. Hantu ah. Style lah. Biar dia boleh pasang orang. Orang pertama, Pan, nah. Oh, sikit. Apa ni? Silakan, Pan. Untuk apa ni? Cakap je, apa-apa. Bagi Afiq lah. Tengah makan, Pan. Aku tengah makan gila dia mana dia mau. Demo. Umur dekat sikit. Bahasa apa? Loading aku. Saya Muhammad Osna. Terima kasih kerana menjemput kami. Walaupun banyak benda yang berlaku yang tidak dirancang dan segala benda sengaja atau tidak sengaja sampai juga akhirnya. Itu saja. Apa konten tu? Selamat pengantin baru. Apa? Dan ni aku nak cakap random. Okey, random je. Cakap random je. Janji ucapan. Ucapan ke nasihat ke nak bagi apa? Untuk ni lah. Untuk Aku nak berceritakan journey untuk sampai ke sini. Okey. Daripada start aku naik bas sampai ke rumah Mal. Tidur tak cukup. Dengan Mal tak tidur langsung tau. Oh ya. Tak tidur. Dia tak tidur langsung. Berapa jam? 24 jam tak tidur. Dia 24 jam tak tidur. 24 jam tak tidur. Dia drive. Darah ni. Dia drive sampai sini. Lepas tu kita pergi ambil baju kat rumah Kak Jasin kan. Sampai pukul berapa orang tidur? Aku buat podcast. Pukul 4 pagi baru tidur. Gila tak gila kan. Sungguh bagus Akmal ni. Saya sangat terharu. Saya terharu dia kawan saya. Dengan cari homestay yang sesat. Dengan mencari homestay yang sesat. Dengan makin pagi yang lewat. Dan demo terpijak bom. Pagi tadi demo terpijak bom. Bom atom yang berbau haru. Tapi alhamdulillah motif yang kita cari bukan motif kita cari, motif yang kita nak tercapai, alhamdulillah. Daus selamat dijak kabulkan dan happy ending. Sabar. Hampas. Ikut ah. Kak Mal. Jom kan. Ipi tengok aku tu, aku madu lah. Macam mana nak start lah? Actually, daripada masuk UTM, since kita kenal together, daripada dulu kau bawa gitar ke blok Kasturi, aku datang ke bilik kau sebab bilik kau sejuk. Time kelas, lepas habis kelas, so lepak bilik kau. Bila lepak dalam bilik kau, bilik Daus duduk tengah-tengah antara bilik Izwar dengan bilik Akil, betul tak Daus? Aku tengah-tengah. Lepas tu dengan ditempuhnya tiba-tiba secara mengejut PKP dengan COVID-19 punya disease kan, so kita berjaya melalui bersama-sama dalam grup Palatau, di mana kita bersusah payah dalam menjawab peperiksaan semua lah. Kita tolong sama-sama build up each other kan. Dan until journey kita masuk balik ke dalam UTM untuk sambung balik belajar and become satu mahasiswa kan. Plus kau pun duduk satu bilik dengan aku. It will be very pleasant for having you inside my life. Yeah. Then habis. Aku terus terpotong lah. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Sama. Terus. Lepas tu macam-macam kau lalui. Dan time buat IDP project yang disaster tu, yang pening, macam-macam lah berlaku. Dengan thanks to Fifi as well, sebab dia buat surprise celebration untuk birthday during university study. Yang KFC tu kita plan together. Good job Fifi.
Yeah. Then finally kita managed to graduate together lah. Dan I'm very happy lah sebab korang finally become together at last as a flying birds. Right. Next sabar. Aku punya boleh cakap. Allah. Nisa, dua-dua kena cakap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Macam podcast. Yang pertama kali cukup alhamdulillah lah. Semua majlis pada hari ini berjalan dengan baik. Kita dapat menyatukan dua hubungan menjadi satu. So dalam masa yang sama, berterima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu menjayakan majlis yang sanggup datang daripada jauh apa semua. Dan kita wrap up je lah. Scene semua pun dah ucap masing-masing semua kan. So aku mewakili daripada dorang mengharapkan supaya hubungan ni terus sampai ke berkekalan hingga ke akhir hayat, dan semoga kita akan bertemu lagi pada lain hari. Lain hari tu bila? Lain hari tu kita tak pasti lah. Tapi tak KL roja-roja lah, jangan buat diam lah. So semoga hubungan persahabatan tu pun juga terus berkekalan hingga ke akhirnya. Next. Campak je. Kecampak je. Cakap. Apa-apa yang dari hati ya. Sekejap, cantik tak? Okey, nak cakap apa? Apa-apa? Okey, saya wakil rakan sekerja Kak Fifi, pandanglah saya. Ya. Nak cakap apa? Apa-apa pun jaga sama sendiri. Macam mana? Kacip doa aku. Sumpah aku cakap kacip tu. Okey. Selamat pengantin baru. Okey, semoga berbahagia hingga ke anak cucu, hingga ke syurga bahagia. Macam tu lah kot. Okey? Alright. Saya nak sepasang, InsyaAllah. InsyaAllah. Benda aku tak ada, aku kacip. Sumpah aku kacip. Okey, semoga berbahagia hingga ke jannah. Okey, semoga korang membina rumah tangga yang penuh orang kasih sayang. Semoga Allah lindungilah korang punya rumah tangga. Betul ke? Bagilah sikit support lah. Okey. Alright. Akak bagi sikit apa kak? Semua kena. Okey. So itu saja. Fika sayang akak. Random mic. Sayang korang. Random mic. Bye-bye, say hi. Dari hati ni bukan ni. Okeylah. Pengantin baru untuk Kak Fifi. Selama ni pun memang kita kerja berdua. Kalau ditakdirkan bertemu dekat Johor, Saya sambung untuk Zira. Okey, korang dah kahwin. Okey, Kak Fifi akan jauh dengan kita orang. Walaupun kat belakang pun jarang jumpa, tapi insyaAllah persahabatan tu takkan, orang kata apa? Pudar hatiku. Oh my god. So kita punya persahabatan, orang kata apa, hubungan tu still ada. InsyaAllah kita akan kontak. Okay, jangan sedih kat dia belajar, nanti jumpa. Okay. Okay, itu saja. Next. Sabar. Go. Sikit. Hi, bye-bye. Boleh macam tu. Selamat pengantin baru Kak Fifi dengan Abang Daus. Kalau tidak dengan Kak Fifi ni tak kenal rapat sangat pun. Tapi sebabkan Kak Fifi ajak untuk join kerja sama dengan Kak Hafsah, so daripada situ jadi rapat. Kalau tidak kenal sebagai kawan kepada Kak Dina je. Lepas tu selalu datang rumah, saat tu jadi rapat. Memang Kak Fifi memang seorang yang happening. Random, banyak cakap, bebe memang kuat. Kalau naik kereta dengan dia, pergi balik always membebe. Tapi tu yang fun. Dia malu je buka air. Tadi cakap dah sini. Tapi tu yang fun sebenarnya. So selamat hari baru, semoga bahagia hingga syurga. Amin. Sabar, next cepat. Sedih. Hey, kembo. Kembo. Boleh. Okey, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Fifi dan Firdaus.
So I know it was long journey for both of you. Memang 9 tahun bukan senang. Aku tahu kisah korang berdua macam mana. Putus, sambung balik putus. Dan you pernah cakap dengan aku, betul ke Daus ni? Tapi aku yakin dengan kau, it's great for you. It's mean for you. So I know he will be great husband for you. And walaupun saya tahu perjalanan tu panjang untuk korang berdua, dan memang berapa kali give up kan dalam menunggu, proses menunggu dia. Terima kasih untuk persahabatan kita untuk 12 tahun. Since kita budak hingusan. So terima kasih kerana menjadi kawan baik kat Melaka. So Seorang lagi. So dan cakap untuk Firdaus jaga dia baik, sebab kau tahu apa yang berlaku dekat dia. Okay, so please take care of her. Aku tahu apa yang berlaku dekat dia sangat-sangat. So please, itu saja sama kata baru. Tak nak cakap. Tisu bagi tisu mana tisu? Tisu mana tisu? Tisu ambil tisu. Dah. Anita cakap lagi dah cakap apa lagi dah nangis. Tak nak. Apa? Nampak? Ni kita buat style macam Yelah, boleh. Bagi macam dia weh. Betul. Tak cakap lagi bila nangis. Jangan nangis dulu. Okay, kepada Kak Ofi dengan pasangannya, semoga kekal hingga ke syurga. Itu saja. Nak sambung tak dah habis ke? Dah. Sekejap Tadi kan bila kita dah dengar ucapan yang lain, kita baru teringat lupa nak berterima kasih dekat Kak Fifi. Okay, dulu kita kenal time sangat lama kan Kak kan? Daripada zaman kerja part time jadi full time dulu. Zaman apa? Bukan Okay, so Kak Fifi dia bukan saja kakak saya, tapi dia sebahagian kawan juga. Pendengar yang okey, yang banyak cakap macam saya. Dan dia banyaklah ambil berat pasal saya, ibu, family saya lah. Okay, so Kak Fifi jaga diri, Abang Daud jaga Kak Fifi baik-baik. Okay, so kita doa yang baik-baik untuk rumah tangga korang. Okay, so insyaAllah baby korang akan macam saya. Bye sayang-sayangku nanti. Aunty tahu. Bye. Okay, so kita patah balik ke Akak Aisyah. Okay, yang paling drama dekat sini. So let's go. Memory berkasih. Let's go. Berkasih Tika First of all, nak cakap selamat pengantin baru lah untuk Fifi dengan Daus. Actually saya kenal Fifi ni agak lama lah, sama dengan Dina lah. Kita orang satu batch yang sama, satu kelas. So kita orang dah lama kenal, 12 tahun. And also Fifi ni merupakan teman saya kalau pergi mana-mana tau. Macam kalau ajak nak pergi mana-mana, ataupun kalau ada masalah ke, tiba-tiba kalau saya ajak Fifi, jom kita pergi karok ke mana-mana nak release tension, dia okey je. So bila dah kahwin ni dah kena ikat tu, dah tak boleh dah nak buat macam tu. Aku tak ada tempat karok. Dah tak ada kawan karok dah. And then sama berkawan dengan Fifi ni macam, yalah bila kita berjumpa, masing-masing akan bercerita lah masalah masing-masing. And then macam mana kita orang deep talk, discuss macam mana nak selesaikan apa-apa masalah tu. So benda tu macam so sedih lah bila dah kena ubah lah. Dia dah jadi isteri orang, dah mulakan hidup baru dengan suami apa semua. So semoga perkahwinan ni hingga ke jannah, dapat baby comel-comel. Macam
Kak Aisyah. Macam saya. And tak ada buat henna. Tak ada tangan demo buat henna dah. Everything change lah sebab lepas ni orang tu jadi orang Johor dah, jadi orang Melaka. Lepas tu nanti dah tak boleh lagi Melaka dah sangat. Tak boleh nak lepak sangat. So wish you good luck lah takkan datang. Jangan aku masak ya. Okay, hai semua tu bridesmaid. Bridesmaid je groommaid? Tak payahlah. Oh, bridesmaid je. Okay, tu bridesmaid. Bridesmaid saya ni semua orang yang saya paling rapat, saya paling sayang. Memang apa-apa saya memang memerlukan diorang. So diorang semua tulang belakang saya, tahu up and down saya, tahu latar belakang saya, perangai saya macam mana, selalu ada dengan sentiasa ada dengan saya bila saya memerlukan, supporting, selalu ajak je pergi mana-mana. Semua ni memang saya sayang sebab memang rapat, sebab tu saya pilih diorang untuk jadi bridesmaid. So untuk korang bridesmaid saya dah jadi isteri orang. Jadinya saya dah pindah ke Johor, tak ada di Melaka. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jangan nakal-nakal. Lepas tu walaupun kita berjauhan, still boleh keep in touch, WhatsApp, call. Walaupun dah tak boleh nak hang out, kena minta izin suami. Ada form. Dah ada form dah kena isi. Dah ada form dah kena isi. Dia kena seminggu sebelum lah, macam biasa lah kerja kan. Terima kasih untuk ucapan bridesmaid saya kepada saya. Saya aminkan doa korang. Terima kasih mendoakan semuanya untuk saya lah. Love you all semua. Oh ya siap. Peluk tiga. Peluk bertiga. Peluk sikit. Peluk bertiga. Jaga diri baik-baik, okey? Terima kasih untuk semuanya. Ni pun sama. Ni paling sedih. Saya tak boleh keluar air mata sebab saya dah kecewa. Tapi semoga akak baik. Whatever lah. Okay, bye. Untuk Nisa juga, terima kasih sudi datang. Saya mendoakan awak dengan Afiq. So ambil lah berkat-berkat orang kata. Okey, itu saja. Okey, pengantin langsung. Okey, itu saja daripada video kali ni. Okey. So Tak dengar. Main dah sini. Oh, dah ada. Dari tadi dengar aje bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bridesmaid and groomsmen, Fifi Daus, terima kasih kerana banyak menyokong, menolong dan memberi sumbangan yang terbaik daripada segi tenaga korang, masa korang, duit korang, cuti korang untuk hadirkan ke majlis kami berdua. Dah ada mic berapa banyak mic nak dengar number ke apa? So untuk korang, aku mendoakan sesiapa yang masih kosong di jari, semoga mendapat hidayah secepatnya mungkin. Hidayah aku sampai tanya kat sini. Semoga secepatnya mungkin. Semoga korang pun berjalan sama macam kami. Ataupun kalau ngok kan macam mana nak buat record video kan. Itulah dia content creator. So itu sahaja daripada video kali ini. Aku rasa tak tahulah video ni berepisod ke, tak tahulah berapa panjang dia. Korang tengok je lah sampai habis. Kat sini. Tapi dia tak dengar pun kalau mic jauh. Tak dengar. Tak dengar mic jauh? Sebab mic kat sini? Ya, tak dengar. Tak dengar. So, thank you for everybody. Bye. Jangan lupa subscribe. Rap betul ke? It's rap. Go. It's rap. It's a rap, man. Sabar, belum. It's a rap. Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Bukan maksud untuk memikat, tapi